Oke geng, assalamualaikum. Kita mendaftar dulu geng. Dengannya besok geng. Besok 1 bulan, hari ini kita daftar awal dulu. Oke, ini kita punya salah satu kita punya pengurus juga untuk game mancing besok. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Itu yang bisa tuh bang. Oke geng, jom kita daftar dulu. Oke geng, alhamdulillah kita buat pendaftaran dapat baju geng. Baik geng. Oh dia nampak. Anjuran daripada komuniti pendegaan Medan Sedera Pantai Manis geng. Rugi korang tak datang sini geng. Okey. Oh ni kedai makan ni ramai ni. Semua ada. Anak pun ada geng. Jadi kalau korang datang sini geng. Okey, yang ni untuk game siri pertama penganjur ni, insya-Allah mungkin dia akan buat lagi. Tak tahu nanti aku akan jumpa dalam ni. Okey, mantap geng. Okey. 013. Okey, alhamdulillah selesai geng pendaftaran kita hari ni. Semangat geng, semangat padu tu geng. Tengok geng hari ni air dia. Mungkin besok air dia pun macam ni geng Dia tak jernih, dia tak keruh sangat. Biasanya kalau macam ni orang cakap macam ada harapan lah. Macam ada harapan geng. Macam ada harapan. Tapi insyaAllah kita tetap berusaha geng Tetap berusaha juga. Penting kita sudah buat pendaftaran. Pendaftaran RM35 beserta dengan baju. Baju ni pun harga dia lebih kurang macam tu jugalah. Jadi tak rugilah kita buat pendaftaran Umpama kita beli barang dapat join pertandingan mancing macam tu lah. Okey, jom kita minum dulu. Ui geng, tengok geng, ini sedap ni geng. Bakso dia ni sedap ni, tengok. Meleleh geng, memang sedap. Nak sambung besok cerita ni, tapi bakso ni keluar geng, kena sambung balik cerita. Apa geng ni, bakso daging. Mantap geng. Geng, besok jumpa geng, besok jumpa. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam satu sepemancingan. Mantap. Okey geng, semangat si pujuan kita hari ni ronda kawasan Okey, hari ni kita sambung. Ini pun sini syok kan berdukang. Wah. Salam. Okey Alhamdulillah. Allahu Akbar. Berhasil lagi. Dulu kita buat. Ini jumpa lagi ya. Jumpa lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Merunda dulu, merunda. Okey. Okey, geng. Alhamdulillah hari ni kita mengikuti pertandingan mancing lawa tak cantik geng, baju geng. Lama menyerlah geng baju Okey. Disponsor oleh kita punya penganjur mancing hari ni Alhamdulillah, Persatuan Komuniti Komuniti Bazar. Inilah peniaga-peniaga, penjajah-penjajah dekat pantai ni geng. Dekat Pantai Manis ni. Ni ada gerai-gerai, ada makan. Hari ni pula ada jualan rahmah hari ni. Okey geng, ni awal lagi geng. Ni baru jam 5 lebih, dekat-dekat pukul 6 pagi lah. Kita mau ronda dulu. Pertandingan start pukul 9 geng Pukul 9. Ni pagi ni kita mau ronda dengan kawan-kawan dulu geng. Ni kita punya sifu-sifu ni. Sifu-sifu kita ni. Nampak. Semangat orang ni. Rajin. Ini tuan tanah ni. Dia tuan tanah sini. Saya pendatangnya ni. Maning. Maning. Okey Okey. Itu orang siram ni sebelum mana? Dorang siram ni? Ya. Sini kali dorang tengah-tengah ni. Tu geng Labuan tu. Dia orang betul kan? Ya. Ini kau punya lah.
Enggak tahu siapa punya ni. Aku sana di ano. Di Tempat kuda. dekat bodoh sebelah kiri. Oh. Ada sebelah kedai makan yang ujung tu. Sebelah sana lah. Sana kah kopi yang bersuara? Sini lu mancing tu. Oh di sini. Aku malas mau angkat kena parking sini. Tengok ada kedai Rahman ni. Tu, ada tu parking sana saja lah. Ya. Nasib lu lah ikan dalam air. Kan? Pandai dia cari itu nanti. Ya, kalau dijumpa lah. Ya. Aduh. Bahasa dah tu lok sing-sing. Okey. Oh, okey geng. Kalau kebiasaan aku mancing yang korang tengok dekat sini tuan. Inilah spot aku mancing tu. Ini kawasan batu tu kan. Uish, aku makan buaya tadi geng. Ni macam buaya geng. Okey, awal lagi geng awal lagi. Kita merendah kuasan dulu lah. Tengok. Tapi yang bestnya penganjur tengok dia bagi limit geng. Ni macam ni okey. Dia bagi limit tak boleh melepasi daripada garisan ni geng. Nampak ni, dia bagi tape merah putih ni kan. Dia bagi limit. Jadi bermakna pemancing rod panjang kau rod pendek kah tak boleh melebihi daripada ni. Kecuali ambil ikan. Kalau ikan dah naik mendarat baru boleh kita ambil lah. Tapi kalau mau mancing tidak boleh melebihi yang ni geng. Macam ni kita suka geng, macam ni. Jadi tak mengganggu pemancing yang ada di belakang. Bila kita buat belingan kadang-kadang takut kena pala batu ladung kan. Nanti kita tak nak tu geng. Macam ni baru betul lah. Sesuai sangat lah kalau macam ni. Untuk pagi ni air masih surut lagi. Okay, masa dengan mancing nanti dia akan mula naik lah. Dia akan mula naik. Jalan pasang penuh nanti jam pukul 1 pagi. 1 pagi pula. 1 petang 1 tengah hari. Jadi itulah geng. Aku nak ambil pagi-pagi ni. Buka aku kering lagi geng. Belum sarapan pagi geng. Kita jumpa dulu Datuk. Ni daripada sipu-sipu Labuan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Datuk, sihat dah? Alhamdulillah. Allah senang amat. Sekali lagi. Oh. Awal je sarapan. Mencari. Kalau mau Jun boleh. Jun boleh. Tu nasi Jun. Dia masalah. Allah. Okey. Bye. Tapi belum selesai lagi ni geng. Aku punya stiker joran belum dapat lagi geng. Baju dengan receipt sudah tapi stiker belum dapat. Tengah tunggu penganjur lagi lah. Okey. Laporan media. Laporan media. Okey, tim laporan ni. Pukul 8 malam. Mancing pagi ni di Mantap. dari Labuan. 400 meter, 300 meter ke 250 meter ke jangan. Okey geng. Sebelum kita membuat belingan, kita sarapan dulu geng. Okey, sarapan dulu. Ada mie goreng, ada kuih-kuih, ini ada air panas. Apa Nescafe kah? Si Bu Asim kita daripada tadi belum selesai lagi dia punya urusan. Masih setting lagi. Mata buta. Okey, jom kita minum dulu. Mantap. Okey, kita punya si Bu Asim. Boleh bah? Jadi hadiah macam mana? Mau bagi 2. Okey, kita punya angler kita tengah buat persiapan sekarang ni. Yang penting kita punya sipu AC Fishing. Jangan lupa subscribe. Okey. Support kawan kita. Yo. Okey. Ada ucapan apa-apa bang? Good luck. Okey, mantap. Kita semua hari ni. Wah, ini apa ni? Baca mentera kan ni bang? Turun deh. Sama aja kita nih. Okey. Sebelum mancing kita makan dulu tambah tenaga, semangat. Tengok mancing. Kalau tengok penyertaan ni lebih kurang rasanya dah dekat 200 pecah lebih kot. Mai geng. Ini ada kedai makan geng lain kali dia akan buat pertandingan mancing lagi, korang jangan risau. Ada tempat makan geng. Okey.
Okay bang ah? Okey. Awal daftar. Kita meronda dulu geng pagi ni. Players kita. Okay bang ah? Sifu Ramli kita. Mantap. Ya. Aku yang gantung-gantung. Kau menyempet sana sana. Aku selalu sini. Ada ni bang. Sanalah. Ini bapak ya. Parking. Alina sini aku parking sudah. Oh, sana. Pelaku sini lah. Oh, okey, mantap. Jangan lupa Di belakang kita kita parkir. ya. Aduh, masya-Allah, mudah-mudahan. Mantap, mantap. Mantap. Tim Labuan geng. Okey, kita punya menganjur sana sibuk. Tempat kami. Ini semua padu-padu semua ni. Ini sipu-sipu semua ni. Okey bang ah. Okey lah. Moga ada strike manis. Amin. Kita meronda geng. Kita tengok kawan-kawan kita. Ini ramai sebelah sini ramai geng, sebelah kanan ni. Yang sebelah tengah-tengah tu kosong. Tempat aku duduk tadi banyak yang kosong lagi. Iya. Ya, aku dia mau panas-panas dulu kemarin. Selalu dapat lukang sini kan? Ya. Makasih. Oke. Wah, ini kalau sudah bersila nih siap. Ini confirm. Wih yo. Kampung Pantai Manis tuh. Sama chicken ini tadi kan chicken roll. Kita mau apa sih? Oke bang, masih. Good luck. Oke. Oke, balik belum? Dah. Oke, boleh membalik boleh melakukan Okey ya. Tengok dia sifu pula. Okey, pertandingan sudah bermula geng. Kita tengok adakah ikan yang strike hari ini, ikan yang padu-padu ataupun sebaliknya. Okey, mantap susu. Mantap. Okey, kita perhatikan je lah. Kita tunggu lagi insya-Allah. Bagi berbahasa Tagalog, beliau kami pangkat dan jago. Allah bertimpul di jom. Boleh? Okey.
Okey geng, balingan yang kedua. Tadi aku sudah bermusyawarah tadi pasal potong tali. Aduh, makan modal, tapi tak apalah. Penting sambungan kita mantap. Semangat Cipu. Semoga ada manisnya. Amin. Okey geng, jom kita tunggu strike. Okey geng, strike pertama geng. Mantap. Mantap. Strike kedua. Gelam mataring geng. Ah. Wah. Woi, padu. Jaga. Jaga sakut batu di bawah tuh. Laju, gantung. Mantap. Jaga, senyum sikit. Janji jangan kumpau. Antar, mana tahu. Bawa Rod. Oke. Situasi kita strike. Tengok ikan apa? Woi, kasar loh. Manyung. Anak udah 3 kali kan ngangkut. Apa lain macam dia punya itu? Tuka apa? Tuka kali. Kom ranking kali itu ano? Tukang. Baik. Tukang begini-gini loh. Tukang. Ano? Mantap lah. Gelama. Woi, patut loh ada no. Kelihatan sudah? Nah tuh. Gulung, lock. Naik lu, lock. Pancing lagi. Nyangkut lah berat. Tutung barat. Alah. Ada 50 gram ya. Naik lama apa sini? Iya. Yang besar siok. Jaga jangan sinta kata kutu anu umpan. Selamatkan ikan dulu. Ah. Mantap sih, Bu. Mantap. Udah ikan gelama, geng. Dia punya makan memang ganas. Ah. Gelama sudah. Bengkok. Padu size. Ya, bukti ya. Bukti Anda kumpau ah. Ini yang keberapa ekor sudah nih? 5 ekor. Kau memang pandai lah. Lah. Jadi Mizan. Oke, Dato. Oke. Sini, Bang. Ah, kelihatan enggak? Ada juga. Ada lagi. Oke, masa hampir tamat, geng ya. Oke, tuh. Masa-masa kecemasan. Sambil kita bikin kenangan lah, gambar dengan Dato' Admizan. Biar kumpau janji bergambar. Aduh. Oke, geng, alhamdulillah selesai pertandingan mancing kita. Sudah tamat ya. Tepat jam 1 petang tengah hari. Aku hari ini ada strike 4 ekor sepatutnya, geng. Hari ini sepatutnya aku ada strike 4 ekor. Tapi aku hantar tadi 3 ekor je, geng. Tahulah ada sangkut ranking ke tak tu, geng. Kita cuba nasib lah. Oke, masa pun dah habis nih, dah tamat. Masing-masing dah kemas doran. Orang pun ramai, geng. Pengunjung ramai hari ni. Memang ramai. Oke lah, jom kena gulung dulu, geng. Semua peserta, semua pemenang, kita boleh bergerak ke bola rampas sekarang. Bagi majlis penyampaian hadiah di sana dan juga cabutan tiket bertuah
untuk program juara rahmah Ikan di gerut-gerut geng umpak-umpak. Pasal ikan jora yang ni lah. di pantai Lepas tu nombor 2 ikan bobolos. Ikan bobolos ataupun ikan usus. Ikan kecil-kecil hari ni geng. Ikan Megatron tak ada geng. Okay. Ikan ini pun ada juga. 9 karang. yang ringannya beratnya 0.08 gram. Paling ringan dimenangi oleh, tapi pemenang ni akan menerima sebuah hamper dan pemenangnya adalah Sinang Sibal. Mana dia? Pemenang kita untuk menerima hadiah daripada Yang Berhormat Menteri kita. Ya, ikan teringan dan beratnya 0.08 gram. Ini dia kakak kita nih. Satu temukan untuk kakak kita. Begitu sabar daripada jam 9 hingga 1 petang untuk menerima pokok ikan terberat, dapat pula ikan teringan. Dari Sepitang Datuk Yang Berhormat Menteri kita. Ini dia kakak kita nih. Okey, tahniah. Kita teruskan dengan penyampaian sagu hati. Tempat 15 dimenangi oleh Saudara Hashim ataupun Ujang, menerima sebuah hati daripada pihak penganjur. Ini dia tempat yang ke-15 sagu hati yang telah bersabar menunggu sehingga jam 1. Tempat ke-14 Saudara Sinam Sibal, kakak kita tu tadi. Dia juga tempat ke-14, dia dapat di ikan teringan. Dia juga dapat tempat ke-14 untuk acara ke-14 untuk acara memancing pada hari ini. Ya, tidak rugi datang daripada jauh, daripada Sepitang. Satu tepukan sekali lagi untuk kakak kita ini. Semangat betul kakak kita ini. Nah, orang Pantai Manis kalah kita oleh orang Sepitang. Jadi kita mengayau ke Sepitang nanti. Oke, tempat ke-15 Adik Muhammad Akil Akmal. Tempat ke-13 Adik Muhammad Akil Akmal, ini dia menerima hadiah wang tunai daripada Yang Berhormat Menteri. Ini dia juga penuh kesabaran daripada jam 9 hingga 1 petang tadi, 1 tengah hari. Dan ikan ini sekali dia sapu. Tempat ke-12, tempat ke-11, tempat ke-10. Pemenangnya tidak lain dan tidak bukan kakak kita tadi, Puan Sinang Sibal juga. Ya, ini dia. Wah, dari Sepitang jauh. Ya, daripada tempat ke-10, 11, 12. 3 tempat diambil terus. 3 diambil terus sekali. 10, 11 dan 12. Kakak. Iya. Mau berguru nih, mau berguru. Nanti kamu berguru sama kakak nih. Tempat ke-9 Saudara Johari Abdullah. Mana dia Saudara Jo? Ini pun abang kita nih. Apa dia pakai ilmu nih? Balik-balik dia dapat ikan tadi. Mungkin dia pakai pemanis madu kelulut nih. Tempat ke-8 Saudara Iqbal. Saudara Iqbal. Abang Johari, tunggu, berdiri sana Abang Johari. Ada lagi hadiah kita. Jangan 2 bini, 2 hadiah boleh. Mana dia Saudara Iqbal? Ini dia pemuda kita. Juga sabar daripada jam 9 hingga 1 petang tadi. Tempat yang ke-7, hadiah tempat ke-7 juga abang kita, Abang Johari Abdullah sekali lagi. Berlawanan dengan kakak Sinang tadi. Ini dari Papar kan? Okey, tempat yang ke-6 Muhammad Azhar bin Rahman.
Mana dia? Saudara Muhammad Azhar bin Rahman, penerima sagu hati kita seterusnya, dan mempunyai nombor ranking ke-6 untuk ikan terberat. Muhammad Azhar bin Rahman, wakil ya. Suaminya menggambar, istrinya mengambil hadiah. Bagi-bagi. Suaminya dapat ikan, istrinya dapat hadiah. Ini betul. Oke. Tadinya tempat yang kelima, Saudara Muhammad Asri bin Nawi. Saudara Muhammad Asni bin Nawi. Ini dari mana nih Bang? Dari Petagas. Oke, tadinya orang Petagas. Ada wakil naik podium. Tempat yang keempat, Saudara JSC. Oh, JSC nama glamour. Wah. Orang YouTube ya. Oke, tempat keempat. Tempat ketiga, Saudara Sajid bin Hani. Saudara Sajid bin Hani. Tempat ketiga. Mana dia Saudara Hajid? Tidak akan kita bogi hadiah nih. Mana dia Saudara Hajid? Sajid? Ada. Dia masih lagi diwawancara oleh wartawan. Ini juara Tawau, juara Pulau Bani. Ya, Saudara Sajid. Dari mana nih? Ini dari mana, Abang? Labuan juga. Oke, wilayah persekutuan Labuan. Jauh-jauh dapat tempat yang ketiga. Mendapat uang tunai berjumlah RM300 Malaysia. Tempat yang kedua, Naib Johan. Naib Johan, ini pun pemenangnya tidak lain, Saudara Johari Abdullah. Abang kita. Istri mana Bang? Istri mana? Belum kawin, bujang masih? Oke, tahniah. Oke, juara kita 380 gram ikan umpak bersambar menanti. Pemenangnya daripada wilayah persekutuan Labuan, Saudara Ramli Malik. Ini dia bendera Brunei Darussalam. Mengayau jauh dari SP Brunei. Iya, dia pernah pergi Brunei memancing dan dia dapat, inilah ikan dia bawa balik di sini, ikan umpak. Kali ini kepada pemenang Saudara Ramli Malik yang telah menjadi juara. Kita serahkan acara seterusnya kepada pengacara majelis bagi acara PJRM kita. Dipersilakan. Terima kasih Encik Baharudin. Okey geng, alhamdulillah selesai pemancingan kita hari ni geng. Puas geng, berusaha. Puas berusaha hari ni geng. Ada sambal kami? Ada nombor 4. Hari ni nombor 4. Dapat dia lah. Woi, ada. Okey. Mantap. Jangan usaha. Yang penting mata jangan tumpul. Okey, alhamdulillah hari ni dapatlah. Ni kita punya ni tadi nombor 3 tadi ya. Ini memang dah lari lah. Dia punya pantun bisa geng. Dia punya pantun bisa. Pandai manggil ikan. Okey, hari ni dapatlah sampul nombor 4 tadi geng ya, ikan aku strike ini kalau ikutkan 4 ekor, tapi aku antar 3 ekor je geng, sebab yang 1 ekor tu kecil, halus sangat. Tapi menyesal aku tak antar, rupanya ada sagu hati geng, ikan paling terkecil. Aduh, silap. Aduh. Yang paling teringan. Aku rasa dalam aku tu ada 8 tu. Ada, aku dah tahu ada sagu hati ikan terkecil. Allah. Tapi okeylah. Terima kasih geng kerana sudi menonton. Okey, jangan lupa support kita punya AC Fishing channel. Support. Jangan lupa support Azmi channel. Sipu Sajid kita, Sipu Raja Rimba, dan semualah, Sipu Hasim kita semualah. Sipu Papare pun ada tu belakang, tengok. Jangan tunduk bang, jangan tunduk. Okey kan, terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di next video akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Mantap.